Guys, tahniah diucapkan kepada Lim Guang Eng yang kini mendapat semula pasport antarabangsa dan boleh berangkat ke China. Tapi persoalannya, inikah wajah sebenar tata kelola yang selalu dilau-laukan oleh kerajaan Madani ni? Katanya nak reform institusi, nak bersih daripada rasuah, nak tunjuk integriti. Tapi hari ni individu yang berdepan dengan perbicaraan kes terowong pun diberi ruang seolah-olah bersih dan bebas sepenuhnya. Yang peliknya, bila melibatkan pihak sendiri, semuanya nampak mudah, smooth, tak ada masalah. Tapi kalau orang lain, pelbagai alasan dan sekatan dikenakan. Ni satu lagi, Zahid Hamidi pun sama. 47 pertuduhan rasuah, tapi masih dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Sekarang ni turn Lim Guang Eng pula. Kes masih lagi berjalan, tapi boleh pegang jawatan pengerusi kehormat ASEAN China, guys. Macam dah tak ada orang lain yang lebih layak. Dah ketandusan kepimpinan dah rasanya PH ni. Rakyat semakin muak dengan sandiwara moral dan retorik tata kelola ni. Bila tiba giliran rakan politik, semua boleh jadi, boleh bincang. Tak ada masalah. Tapi bila melibatkan lawan politik terus dihukum, belum sempat dibicarakan. Sebab tu rakyat hari ini bukan marah kerana individu, tetapi marah kerana double standard. Kalau benar nak bangunkan negara atas prinsip integriti, maka prinsip itu mestilah adil untuk semua orang, bukan hanya segelintir yang sesuai dengan agenda politik mereka. Cukuplah sembang tata kelola kalau akhirnya dijalankan hanya tata kelongkang. Nampak cantik di luar tapi busuk di dasarnya.